Diabetes type 2 umur 14 tahun. Saya rasa kita dah tak boleh anggap benda ni normal. Dulu bila kita sebut pasal diabetes type 2, kita akan fikir orang yang umur 50 tahun, 60 tahun. Tapi sekarang, remaja pun dah mula didiagnose. Kalau trend ni berterusan, saya tak rasa angka ni dia akan berhenti dekat umur 14 tahun saja. Kadang-kadang, bila hantar anak saya sekolah, saya nampak budak-budak sekolah minum energy drink, air bertenaga, air gas, air yang tinggi gula. Saya fikir mereka ni masih budak. Sebenarnya tak perlukan pun minuman yang macam ni. Sebab apa? Budak-budak memang semula jadinya tenaga mereka banyak. Yang mereka perlukan sebenarnya ialah tidur yang cukup, real food, physical activities dan juga space untuk mereka bergerak, untuk mereka lebih sihat. Saya bukanlah nak cakap sekali minum tu boleh terus jadi diabetik. Bukanlah macam tu kan. Kesihatan ni sebenarnya terbentuk melalui rutin yang kita jalankan setiap hari. Apa yang kita ulang setiap hari. Hari ni 1 botol, 1 tin. Esok tambah 1 lagi. Lepas tu jadi rutin. Bertahun-tahun. Itulah yang buat kita risau sebenarnya. Sama juga dengan hal pemakanan. Okay, saya faham sekarang ni memang kita semua sibuk. So kadang-kadang instant food tu nampak macam pilihan yang lebih mudah. Cereal, biskut, roti, krim. Tapi kita kena start tu tanya balik lah. Adakah pilihan ini yang kita nak ulang setiap hari, yang kita nak bagi pada anak-anak kita? Macam saya sendiri, bila saya dah realise, saya start tu tukar. Mula dengan breakfast satu keluarga. Contohnya telur. Tak mahal pun, sangat mudah untuk disediakan. Tak ambil masa pagi-pagi tu. In fact, tak sampai 10 minit pun. Kadang-kadang kita ingat kan, nak makan sihat ni susah. Sebenarnya tak semestinya. Satu lagi perkara yang kita perlu ambil cakna, bila anak bosan, kita cepat-cepat hulur phone ataupun tablet. Sedangkan bosan itu sebenarnya adalah satu perkara yang bukan benda yang perlu dielakkan. Sebab apa? Ni saya realise sendirilah. Bila anak tu bosan, dia mula start kreatif, mula start nak buat something, ada imagination di sendiri. Mereka start to create game sendiri. Mereka mulalah nak bergerak kan, dia tak nak duduk satu tempat. Start nak explore macam-macam. So actually bosan itu memberi satu benda untuk mereka buat sebenarnya. Selain daripada bergantung hanya pada gadget. Saya bukan nak salahkan parents. Semua ibu bapa of course nak yang terbaik untuk anak-anak kita kan. Tapi kadang-kadang dalam kesibukan harian kita tu, kita terlepas pandang benda-benda yang kecil ni. Hakikatnya pilihan kecil yang kita buat pada hari ini mungkin menentukan kesihatan anak kita 10 ke 20 tahun yang akan datang. Dan bagi saya, itu adalah satu perkara yang sangat berbaloi untuk kita fikirkan semula.